Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. So bersama saya Dida untuk episod Zackcast yang kedua. Sebab apa episod yang kedua? Sebab saya selalu menjadi pilihan yang kedua. Okay, so untuk episod Zackcast hari ini, tajuk kita adalah Road to Glory. So what is Road to Glory? So Road to Glory adalah tajuk Zackcast yang dipilih mengisahkan tentang perjalanan seorang atlet sukmum kita daripada KK7 untuk menang pingat emas. So bersama saya hari ini adalah saudara Daniel Iskandar, which is pemenang pingat emas untuk acara softball kita. First of all, saya nak minta awak kenalkan diri dulu. So perkenalkan nama awak, nama panggilan, tahun ke berapa, ambil kos apa dan asal daripada negeri mana? Dia punya tanya tu macam nak berkenal-kenalan. Padahal pilihan kedua. Nama penuh. Nama penuh Daniel Iskandar bin Wan Syamsul Kamal Iskandar. Kat sini biasa dikenali sebagai Kanda. Tahun pertama saya ambil jurusan Sains Matematik di Fakulti Sains. Saya asal daripada Johor, tapi saya lahir di Selangor dan menetap di Perak lah. Untuk soalan pertama, apakah experience awak dalam sukan yang awak sertai? Kalau softball, saya start main daripada tahun 2 sekolah rendah. Dia permulaannya bukan saya yang main lah. Abang saya main. Abang saya darjah 3, saya darjah 2. Okey, faham. Maksudnya dia memang atlet. Saya waktu kecil dulu gemuk. Waktu tu saya datang sebagai budak Milo. Macam kalau datang kan, kerja kutip bola. Oh, faham. Kerja kutip bola. Macam abang saya main, saya duduk kat belakang. Kalau bola keluar, awak kutip. ya kat belakang saya kutip. Okey. Sampai satu hari tu macam coach tu kesian. Budak ni asyik masuk longkang kan. Dia tengok kan. Lepas tu dia kata nak cuba pukul lah. Saya pun cuba lah pukul. Sekali saya pukul bola tu pergi jauh. Tak sengaja lah, luck lah waktu tu. Lepas tu coach nampak macam, budak ni ada potential. So, lepas tu terus main masuk tim sekolah. Satu tim dengan abang awak ke? Satu tim dengan abang. Sampai darjah 6. So, untuk next question, macam mana dengan training awak sepanjang berlangsungnya sukmum? Maksudnya macam daripada segi training. Kalau training sejujurnya saya macam turun training tu hujung-hujung. Kan softball fasa yang kedua ke ketiga saya turun tu hujung-hujung sebab awal-awal sibuk menguruskan sukmum lah. Tapi overall okey lah. Dia punya manager Icha. Icha best sporting. Lepas tu kita punya coach pun student. Senior juga. Dia punya coach okey, tak menekan. Kita turun training pun for fun je. Kami pergi sukmum waktu hari perlawanan tu, kami datang untuk ambil bola balik pingat je. Okay, kalau macam teammate pula macam mana? Ada konflik ke antara sesama teammate ke? Okey je hubungan korang? Konflik sesama teammate. Kalau sesama teammate macam tak ada sebenarnya, memang tak ada. Sebab sesama teammate pun senior junior. Senior pula hebat-hebat. Memang tim-tim UM buat belajar lah dengan senior. So, untuk seterusnya, sepanjang awak jadi atlet sukmum softball kan, awak pernah tak buat mistake? Kalau awak ada buat mistake, apa yang cara awak akan ambil untuk prevent mistake tu daripada berlaku ataupun macam mana cara awak atasi mistake tersebut? Kalau mistake, sebelum main softball untuk 7, sukmum, sebelum ni di Pasum pun main softball juga untuk college 11. Tapi waktu tu kita tak ada proper coach, kita tak ada orang kata apa, structure yang okey lah untuk team. Jadi waktu tu nak kata mistake, disebabkan saya ada pengalaman, tapi dia ambil saya untuk lead the team lah. Jadi waktu tu sebenarnya softball dia ada format game yang berbeza. Tadi dua. Maksudnya satu tu fast pitch, satu slow pitch. Fast pitch ni lagi gentleman lah main. Slow pitch dia macam slow sikit. Slow sikit. Soft sikit. Kita daripada sekolah rendah main, kita main fast pitch. So masa kat KUAS? Waktu KUAS tu first kita dengar slow pitch. Beza dia? Slow and fast je lah? Beza dia macam cara balingan dia. Dia punya picture baling. Kalau fast pitch, dia baling laju bawah. Kalau slow pitch, dia macam lontar manja-manja. Macam tu je. Okay, faham. Jadi bila lain teknik balingan, so teknik pukulan pun semua tu jadi lain. Jadi waktu KK11 dulu, tim saya kalah sebab saya ajar dia orang teknik pukulan fast pitch. Dia orang main slow pitch. Jadi macam kesian lah. Kalau masa dekat 7, awak main slow pitch ke? Fast pitch? Sukmum kita kat UM setakat ni slow pitch. Slow pitch juga? Jadi kita dapat proper training lah untuk slow pitch. Okay, so next. Pernah tak diletakkan harapan yang tinggi untuk menang emas? Sebab rasanya
waktu sukmum berjalan pun saya memang selalu ada dengar orang cakap, oh softball dah confirm emas. Apa perasaan awak macam dapat harapan yang tinggi macam tu? Dapat harapan yang tinggi. Sebenarnya statement tadi tu yang oh confirm dah emas ni, dia keluar selepas kita dapat analisis tim tu. Tim ni ada potential, kita memang boleh emas. Like statement tu keluar selepas kita dah buat friendly dengan college-college lain. Jadi harapan tu tinggi, tapi dia punya tekanan tu tak rasa sangat. Macam saya cakap tadi, kita bagi Padang tu memang sekadar nak bawa medal je. Baguslah mindset tu. Tahun depan sukmum nombor 1. Okay, so kita proceed seterusnya. So, apa feeling awak masa awak menang emas? Sebab yelah kan dah predict memang akan dapat emas. Adakah maksud ni macam awak masa menang tu macam oh dah tahu dah menang, so macam feeling macam tak excited sangat ke ataupun still excited ke macam mana? Feeling masa dapat emas lah. Kita memang dah expect kita menang. Mentality juara kan. Orang kata perasaan excited, happy tu still ada lah. Sebab kita dapat medal. Medal cantik, medal sukmum. Cantik. Tak tengok lagi. Pattern dia mau mahal lah. Mahal Apa mahal Jadi memang kata dapat pegang medal tu memang shaking lah. Shaking lah. Smart lah. Oh happy lah dapat balik medal kan. Awak pula post TikTok kan? Memang kita JJ lah. JJ macam ni lah. Nanti masuk. So untuk next soalan, ada tak message ataupun nasihat yang awak nak sampaikan dekat penonton, mostly untuk yang nak join sukmum next year? Oh nasihat saya Ataupun message macam nak recommend ke, tak recommend ke, macam mana? Nasihat saya lah, message saya kepada atlet ataupun mereka yang ada keinginan untuk mewakili college sesi hadapan. Orang kata janganlah malu, jangan segan. Nanti kita ada Google Form tu, terus isi. Isi je. Jangan malu. Ya, sebab memang kita sedia maklum lah. Memang orang kata kalau kita tengok ranking sukmum, college kita ni taklah teruk mana pun. Tidak ada di bawah, tapi tidak juga di atas. Dia tengah-tengah kan. Tapi selepas orang kata generasi by generasi, postmortem by postmortem, kita pun dah struktur semula apa kelemahan kita, apa kekurangan kita, supaya tahun depan kita target carta teratas sukmum tu kita yang pegang. Jadi kalau nak jadi sebahagian daripada keluarga champion, jangan tak agak-agak. Daripada mana pun awak ada, awak ULK ke, teringin nak main kat 7, kita jemput, kita persilakan. Kita lah buka tangan. Kita ambil awak untuk main. Main tak tahun depan? InsyaAllah tak. Saya tak reti main softball. Untuk acara lain mungkin. Ini adalah last. Apa yang saya tahu, awak juga merupakan MT sukmum. So, mana awak tahu ni? Saya dah actually di awak kot sebelum awak stok Zakas dengan awak. Tak ada. Semua orang tahu kot. Oh ya. Ya, awak kan terkenal kat 7 ni. Mestilah semua orang tahu awak MT sukmum. Awak pula mantap. Meledak. Dah tak payah tambah dah. Meledak, meletup. Jangan tambah. Okay, sebagai MT sukmum, ada apa-apa plan tak untuk sukmum next year? Maksudnya macam penambahbaikan ke, macam ada yang korang try to bring untuk sukmum next session ke, ada tak? Baikan kan. Tapi tak boleh cakap dekat sini, nanti kan orang lain dengar. Bukanlah penambahbaikan, maksudnya macam apa yang kita buat lah untuk tahun depan lah. Apa yang nak war-warkan, spoiler ke? Spoiler sikit lah. Spoiler. Kita ada banyak pembaharuan. Contoh, ini kita bagi hint lah. Ada unit yang kita bubarkan, ada unit baru yang akan dimunculkan dalam kalangan AJK kita, supaya orang kata kebajikan, keselamatan kita punya atlet ni terjaga. Satu, itu kebajikan keselamatan. Ada satu lagi kita kena jaga sebenarnya. Apa tu? Semangat kesukanan atlet tu. Semangat tak boleh padam. Jadi kita perlukan sokongan. Apa tu? Sokongan ataupun support. Jadi bila support ni, kita ada tubuhkan satu kelab baru. Kelab baru kat college. Kelab apa tu? Kelab Zakbar Tandes. Kelab apa? Saya beritahu nama je lah. Apa-apa kita tunggu next season. Kena tunggu pula. Stay tune next season. Dia macam Zakbar Tandes ni kita akan ambil daripada keluarga college untuk kita bagi sokongan
Dekat atlet kita lah. Ya, kita akan bagi diorang latihan untuk buat cheers dan sebagainya. Wow. So kita akan latih kita punya warga college untuk support atlet-atlet kita. Dah ada barisan ke? Macam dah ada orang ke kat dalam tu? Line up. Dah ada Line line up up ke? kita rahsiakan lagi. Kata bayangan tu. Belum dilantik lagi Tapi lah. belum di-officialkan. Bila nak start approach benda ni? Maksudnya macam korang akan hantar Google form ke untuk orang isi ke? Oh, untuk masuk. Untuk masuk kita ada Google Form. Tapi kita akan bermula selepas UM-WOW. Oh, okay. Maksudnya next season lah. Season baru nanti. Betul-betul. So kita pun tak tahu lagi kan masih stay di sini ke tidak. Maksudnya contoh kalau saya tak dapat college, kita dah ada kabinet backup. Maksudnya kita ada line up yang akan contoh kalau saya tak dapat, orang lain akan ganti. Maksudnya kita dah susun dengan teliti. Mungkin Dida ada dekat dalam line up, kita tak tahu. Saya Muka-muka Dida, muka-muka yang apa? Tinggal. Muka-muka Altras kan? ada? Ada, muka-muka tu ada. Apa Dida buat? Yang apa? dah, Zabah. Tak apa. Ini podcast bukan pasal sorakan Okay. Okay, so itu saja untuk episod Zakcast kita hari ini. Oh, dah habis dah? Nak lagi ke? Tak. Saya kalau boleh nak lama lagi. Nak lama lagi? Tak apa lah. Boleh ada season 2 ke? Ni season 1 kan? Next session lah. Next session. Oh, Next tunggu session jugalah. Kena tunggu next session. Okay. Tunggu kena berbakti lah kat Seven kalau nak masuk guys. Okay, so sebagai ucapan terima kasih dekat awak sebab dah sudi join podcast saya hari ini. So saya ada cenderah hati daripada pihak Zabah Production untuk bagi dekat awak sebab sudi meluangkan masa untuk join podcast saya hari ini. Cenderah hati. Ya, cenderah hati. Cantik tak? Cantik kan? Zabah Production. Ya, Zabah Production. Cantik lah cawan dia. Tengok logo dia. Ni korang buat lah ni? Ya, kami custom. Memang custom? Ya, Custom custom, made? of course. Ada jual? Tak ada? Oh, tak ada. Limited. So, awak Limited ni edition. antara orang special lah yang dapat. Oh, terima kasih Zabah Production. Ada kali Zabah Dia kalau minum ni boleh jadi cool guy. Cool. Cool guy. Itu saja untuk episod Zakcast kita yang kali kedua. So, nanti korang boleh nanti korang boleh like and share dekat story korang untuk bagi kawan-kawan korang tengok juga. So, nanti korang boleh letak komen juga apa korang punya feedback pasal Zakcast kali ni. So, itu saja daripada kami berdua. Korang boleh stay tune dengan next Zakcast. So, bye guys. Bye. 6-7.